Dari Dewan Puteri 1 Hotel Grand Riverview Kota Baru Kelantan mengumumkan ketibaan yang berbahagia Dato' Yasmin Mahmud, Pengerusi Pos Malaysia Berhad, Yang Berusaha Encik Faisal Kasim, Ketua Kumpulan Strategi dan Jualan, Yang Berusaha Encik Hazrin Abdul Kadir, Ketua Jualan Korporat dan Regional. Waalaikumsalam wabarakatuh dan selamat pagi para hadirin yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang ke Pos Raju Business Forum 2019 yang bakal berkongsi tip-tip untuk memajukan perniagaan bisnes SME khususnya di Kota Baru dan games yang cukup menarik lagi mencabar minat anda. Terlebih dahulu pihak pengajuk ingin menyorakan satu pengumuman penting sepanjang program kita pada hari ini. Sebagai tanda hormat terhadap keangkatan Sultan Ismail Petra, para hadirin diminta untuk tidak membuat sebarang rakaman FB Live, IG Live dan rakaman bersedia selama tempoh program hari ini. Telefon bimbit juga harus diaktifkan mode silent sehingga program tamat. Segala perkongsian diberikan kelonggaran selepas tamatnya majlis pada hari ini. Kerjasama anda amatlah hati-hati. Sebarang perkongsian di laman sosial selepas dari program hari ini anda dialu-alukan untuk menggunakan hashtag Pos Raju Business Forum. Pemberakan masa majlis ini menjemput yang berbahagia Dato' Yasmin Mahmud, Pengerusi Pos Malaysia, untuk memberikan sepatah doakan menjemput dan juga mempersilakan Encik Faisal Kasim, Ketua Kumpulan Strategi dan Jualan, untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang bertuah yang bakal memenangi Pos Malaysia Bank Eksklusif. So silakan. Untuk Mas dan Dr. terakhir sekali saya Fatah Rahman, mohon ampun maaf jika ada salah dan silap. Jadi sampai di sini lah. Sampai jumpa dan jumpa lagi. Sini tu pemandu nak balik tu hati-hati, bawa kereta, bawa motor. Semoga selamat sampai. Doa saya sentiasa bersama anda.